Okey. Sebelum kita mulakan kita punya pertandingan final kita, izinkan saya untuk memberikan orang kata format pertandingan lah supaya semua dapat take note bersama dan kita pun boleh sama-sama ambil perhatian dan semua. Okey. Jadi untuk final ataupun untuk format pertandingan final ni kita akan adakan secara debat. Jadi sebab tu kita sediakan rose room lah. Dan tidak dibenarkan untuk membuka telefon. Boleh? Okay, jadi perlu silent phone dan simpan phone lah di belakang ataupun di mana-mana sahaja. Janji tak boleh membuka telefon. Okay. Kemudian kita akan adakan secara debat dan mereka akan berdebat, satu orang akan diberikan sebanyak 5 minit. 5 minit. Dan kita akan buat 2 round. Round yang pertama adalah penghujahan awal ataupun penghujahan berkaitan dengan tajuk yang diberikan. Dan round yang seterusnya adalah rumusan tentang tajuk yang diberikan. Jadi masih ingat lagi apa aspek-aspek penilaian? Ke nak saya umumkan balik? Sekali lagi boleh? Nak sekali lagi saya. Okey. Untuk aspek penilaian yang akan diberikan ataupun dinilai oleh juri, iaitu yang pertama pengisian Al-Quran dan hadis, yang kedua gaya persembahan dan bahasa, yang ketiga pengisian topik dan yang keempat kreativiti semasa berhujah ataupun berpidato, insya-Allah. Jadi bagaimana kepada dai-dai yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri saya? Sudah bersedia? Sudah bersedia? Insya-Allah. Para penonton semua sudah bersedia? Ke nak dengar dulu sorakan? Insya-Allah. Okey, boleh saya dengar sekali lagi sorakan daripada Kedah? Insya-Allah. Ambil semangat, insya-Allah. Okey, ni jauh ni tuan, jauh daripada Kedah ni, insya-Allah. Okey, seterusnya daripada Maksak Negeri Sembilan. Okey, baik. Tapi sorakan mereka itu tak beri apa-apa makna lah. Kita saja menghangatkan suasana, insya-Allah. Okey, tapi yang paling penting keputusan juri adalah keputusan yang muktamad dan itu yang paling penting lah, insya-Allah. Jadi kepada kedua orang peserta, saya akan membuat putaran melalui duit shilling dan siapa yang berada di atas ataupun siapa yang dipilih akan mulakanlah dia punya round yang pertama dengan hujahan dia. Boleh? Jadi daripada Dai Maksak Kedah ambil atas. Boleh ya, tuan? Okey, baik. Maksak Negeri Sembilan. Ustaz boleh ambil ni sini Ustaz, belakang bawah. Okey, jadi Dai daripada Kedah ambil atas dan Dai daripada Negeri Sembilan ambil bawah. Okey, baik. Saya akan membuat putaran shilling. Okey. Jadi putaran shilling telah memberikan Dai Negeri Sembilan untuk memulakan pujahan. Tapi sebelum tu mari kita saksikan apakah tajuk untuk final pertandingan Dai kita. Okay. Mari kita sama-sama saksikan tajuk yang perlu dibahaskan oleh dai-dai kita pada peringkat final ini. Okey, baik. Oh, baru. Okey, baik. Okey. Jadi seperti biasa kita akan memberikan 5 minit kepada setiap peserta dan macam biasa satu bel pertama akan dibunyikan menandakan bermulanya 5 minit dan kemudian satu lagi bel akan ditekan menandakan 3 minit pertama telah berlalu. Okey, dan 2 kali bel akan ditekan menandakan berakhirnya sesi ataupun giliran untuk peserta berikut, insya-Allah. Jadi tajuk final pada pertandingan kali ini ialah Dai Maksak Peneraju Dakwah Digital. Sudah bersedia? Tuan? Sudah bersedia? Tuan? InsyaAllah. Baik, juri sudah bersedia? Saya lupa tanya juri. Juri ni paling penting. Juri sudah bersedia? Okey. Kita ada 4 juri. Saya harap 4 juri bersedia untuk orang kata menjalankan kerja. Sebab keputusan semua adalah di tangan juri. Okey. Dan paling penting, persembahan daripada peserta juga memainkan peranan untuk kita menentukan, juri menentukan siapakah yang bakal menjuarai
pertandingan Da'i Festival Kesenian Islam Maksa 2026. Jadi kita teruskan dengan persembahan daripada ataupun hujahan untuk round pertama daripada Da'i Maksa Negeri Sembilan. Okey, boleh bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat? Nak nasyid tak boleh pula dalam debat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, jadi pada hari ini tajuk kita adalah Da'i Maksa Peneraju Dakwah Digital. Kamilah peneraju dakwah digital pada hari ini. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan peringatan yang baik. Dan ayat ini perlu disokong dengan yang lain kerana berkait dengan dakwah digital pada hari ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan gunakanlah segala kelengkapan yang kamu ada untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini dakwah itu perlu seiring dengan eranya. Kan? Kalau dulu sahabat menggunakan suara bicara, pada hari ini kita ada bantuan digital, AI dan sebagainya. Maka pada hari ini kita perlu meneliti perkara ini dari beberapa aspek. Yang pertama sekali adalah dari segi ilmu. Dari segi ilmu itu, yang mana firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan darjat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa darjat. Apa maknanya? Da'i maksa ni perlu beriman dan berilmu. Sebab kalau tak berilmu, macam mana nak sampaikan kandungan yang baik? Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada ilmu dan iman ini, da'i maksa kena tambah satu lagi. Apa dia? Pengetahuan tentang penggunaan digital pada hari ini. Da'i maksa kena mahir. Kalau kita tengok semalam daripada Da'i Pulau Pinang, itu dia macam tengok sinema persembahannya, boom bang. Sangat menarik dan kagum. Tahniah diucapkan kepada Da'i Maksa Pulau Pinang. Saya pun terkejut. Buat PowerPoint guna PowerPoint ya. Kan? Maknanya apa? Da'i kena mahir dengan perkara-perkara tersebut. Kemudian kalau kita tengok, ianya perlu selari dengan apa yang kita ada sekarang. Dan yang kedua, kita nak tengok juga, iaitu da'i ini perlu dilengkapi dengan akhlak. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Surah An-Nahl ayat 90. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dan macam mana kita nak berakhlak ini? Iaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya pada Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Jadi, daripada contoh ikutan yang Rasulullah bagi, gunakan kalimah-kalimah yang baik. Kita perlu praktikkan pada dakwah digital yang kita amalkan. Seperti mana kalau dulu bercakap, sekarang type. Kan? Type benda-benda yang baik, fikir dulu sebelum type. Kan? Kemudian apa lagi? Kalau tengah berselisih faham tu, ingat kata-kata Imam Syafi'i saya kata semalam. Yang nyata kebaikannya, sampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Guna perantara dakwah digital. Yang buruk, hentikan dengan penuh kesedaran. Dan yang masih ragu-ragu, ini masalah pendakwah kita. Kalau tak tahu, jangan buat-buat tahu. So, kerana ia menyesatkan orang. Tak tahu kata, wallahu a'lam. Itu dia. Jadi, secara kesimpulannya, awal buat sembilan Ustaz. Kan? Da'i maksa peneraju dakwah digital merangkumi dua elemen. Yang pertama sekali, pengetahuan tentang dakwah. Yang kedua, contemporary tentang digital pada masa kini. Kedua-dua elemen ini perlu disatukan agar ianya harmoni dan mampu menjadi perjuangan dakwah yang diterima oleh semua orang. Bagi saya itu pandangan saya pada hari ini. Tapi saya nak nasyid boleh ke? Tak boleh tak? Jadi tuan-tuan, teruskan bersemangat menjadi peneraju dakwah pada hari ini kerana kita adalah umat yang terpilih. Kita adalah umat dakwah yang diseru oleh Nabi SAW. Berbanggalah dan gunakan platform yang ada kerana umat yang bagus adalah umat yang hikmah, yang menggunakan apa yang ada supaya orang lain turut mengambil manfaat daripadanya. Jadi sebelum mengakhiri orang kata apa, persembahan saya pada hari ini, saya nak bagi pantun lah. Andai patah sayap Raja Wali. Tu dah. Tadi nasyid dan nak pantun pula. Bertongkat pula saya kemari.
datang ke sini bukan untuk mencari seorang isteri sebab dah kahwin. Tetapi untuk berkongsi satu amalan murni berkenaan dengan bagaimana caranya kita untuk berdakwah secara harmoni di dalam negara yang tercinta ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat tangkap yang datang ke sini tidak mencari isteri. Saya sempat tangkap yang itu. Oh, itulah isi saya tengok. Isteri. Okey, baik. Okey, baik. Jadi terbaik persembahan daripada dai daripada Negeri Sembilan. Jadi kita teruskan dengan sesi pengujahan untuk round pertama daripada dai Kedah. Dipersilakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan semua, alhamdulillah. Bila saya melihat kepada penghujahan daripada dai Negeri Sembilan, sahabat saya yang handsome ni, saya dah habis, modal dah habis. Tentang ilmu dia bicarakan, tentang akhlak juga dibicarakan. Inilah benda basic bagi seorang dai. Walaupun kita melihat balik, saya akan baca balik ayat, ud'uuhum ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Tuan-tuan, pertama kita sebut secara asasnya untuk menjadi dai maksa sebagai peneraju. Ini topik yang besar, peneraju. Dia menjadi orang yang ke hadapan. Maka asas yang kuatnya adalah ilmu. Sebut tentang apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian kita melihat kepada dakwah ini. Satu kisah iaitu bila Nabi SAW ba'atha Mu'adhan, mengutus Mu'adh ila Yaman. Rasulullah utus Mu'adh ke Yaman sebagai gubernur. Jadi Rasulullah tanya, Rasulullah ajarkan kepada Mu'adh, bila kamu sampai ke sana, ajarkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah. Fa in hum ata'u lidzalik, kalau mereka taat, mereka masuk Islam, lapis yang kedua, barulah fa'lamu, ajarkan mereka annallaha, sungguh Allah qad iftarada alaihim khamsu salawat atau kama qala. Bila mana mereka beriman, baru ajarkan kepada mereka salat 5 waktu. Peringkat awal, ajarkan tentang akidah. Kemas, ajarkan tentang salat 5 waktu. Berperingkat-peringkat. Asas ini, prinsip ini perlu ada kepada pendakwah dalam dunia digital. Dia bukan boleh sampai semua dia nak tahu. Sebab bila dunia digital, satu dunia yang luas, berbagai lapis masyarakat. Ada yang faham, ada pemikiran yang tinggi, ada orang kampung. Maka ini memberi kesan tahap kefahaman. Maka yang pertamanya berperingkat-peringkat, tadarruj, berperingkat-peringkat dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua, sebagai dai, peneraju dakwah digital. Zaman Rasulullah dia branding dia telah ada nama, branding. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, satu gelaran yang cukup hebat sehingga orang ramai mengiktiraf, yaitu Al-Amin. Sehingga semua orang kata, nah Muhammad ini seorang yang amanah. Bila mana Allah lantik sebagai Rasul, nah masyarakat kata, takkan Muhammad macam ni, kita tak boleh ikut seorang yang amanah. Maka tanggungjawab kepada orang yang menjadi dakwah dai digital ini, bina branding dia dulu. Tapi branding yang baik. Ada follower, maka ketika itu baru mudah untuk kita sampaikan dakwah kepada orang yang lain. Tuan-tuan, kemudian sebagai pendakwah, sifat yang perlu ada ialah sifat sabar, sifat tenang, tidak mudah meletah. Habis masa orang kita. Ada lagi. Iaitulah penekanan ini di sudut berikutnya, iaitu isi kandungan yang akan disampaikan. Maka kandungan-kandungan hari ini kita tengok di TikTok dengan videonya. Maka dai ini perlu ambil ruang di sini. Sebab zaman orang pantas. Orang tak mau tengok bahasa yang panjang-panjang. Kadang mereka lihat hanya video yang pendek-pendek tetapi memberi kesan. Saya amat tertarik cara pendekatan yang dibuat oleh Dr. Kamilin. Nasihat yang simple, kadang-kadang benda itu sampai kepada hati.
iaitu konten yang tepat, yang sahih, yang ringkas, yang boleh diterima oleh semua masyarakat. Dan yang pentingnya, jangan ada unsur untuk berlaku perbalahan polemik di antara satu kumpulan dengan satu kumpulan. Sebab akhirnya pendakwah ini bukan kita nak melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Matlamat kita adalah nak ajak orang kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ramaikan umat Nabi Muhammad dalam syurga. Itu tujuan daripada dakwah, bukan tujuan untuk angkat nama kita sekadar aku follower yang ramai. Matlamat akhir pendakwah adalah ajak orang kepada syurga. Itu saja. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkongsian yang cukup menarik daripada Da'i Masak daripada Kedah, insya-Allah. Jadi kita teruskan ke round yang kedua berkaitan dengan rumusan tajuk yang para peserta finalis kita ni akan berikan sebagai kata-kata akhir lah. Orang katalah kata-kata akhir kepada tajuk yang diberikan. Macam tadi pun saya tengok macam dah ada saingan. Mungkin rumusan ni akan terus menutup siapakah yang akan menjuarai pertandingan final kita pada pagi ni, insya-Allah. Jadi sudah bersedia? Sudah bersedia? Da'i? Rumusan 2 minit. Macam mana? Rumusan berapa minit? 2. 3 minit. 3. Okey. Daripada pihak juri kita akan beri masa selama 3 minit. Okey, dan perlu berada di pentas. Okey. Orang kata untuk ambil mood dululah tuan. Syok ambil mood dululah. Okey, jadi selepas tu kita akan teruskan dengan round kedua iaitu rumusan. Baik. Baik, kita teruskan dengan round yang terakhir iaitu round rumusan. Dan saya dimaklumkan ada terdapat format barulah iaitu untuk rumusan kita hanya memberikan selama 3 minit sahajalah. Okey, jelas untuk para fans semua? Okey, jadi kita teruskan ke round yang kedua yang akan dimulai oleh Da'i daripada Maksak Negeri Sembilan. Dipersilakan tuan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di dalam satu bahagian rumusan, penekanan balik pada yang saya cakap tadi. Iaitu saya bawa 2 isi, iaitu bagaimana Da'i Maksak peneraju dakwah digital. Bila cerita pasal peneraju, maka ia adalah satu benda yang tunjang, penting. Yang mana 2 isi yang saya bawa tadi adalah berkenaan dengan ilmu dan akhlak. Yang mana hari ini kita tengok beribu kandungan di media sosial. Sama ada di Facebook, TikTok, Telegram dan sebagainya. Dan kita juga bersaing dengan mereka-mereka influencer ni. Wah kan, mereka ada macam-macam kaedah, teknik yang mana lebih orang kata menarik perhatian. Jadi, macam mana yang saya kata tadi, ilmu itu perlu digabung dengan 2 ilmu. Yang pertama sekali ilmu agama, yang kedua ilmu contemporary. Perlu seiring. Seperti mana yang kita lihat sebentar tadi, iaitu benda ini dia perlu bergabung bersama kerana apa? Kerana kita hidup di zamannya. Kerana kita hidup di zamannya. Bahkan kata Sayyidina Umar, tarbiyahlah anak kamu mengikut zamannya. Mengikut zamannya. Maknanya kalau ini zaman IT, zaman digital, maka cara dakwahnya pun adalah digital. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Syauqi tadi, kan dia kata dakwah itu secara berperingkat.
Berperingkat. Maknanya dengan berperingkat itu, kita boleh lihat dengan ilmu ini, kita perlu asingkanlah. Kita lihat kategori kita, maknanya yang mana asasnya, yang mana di tengahnya, dan yang mana di akhirnya. Dan dakwah itu perlulah orang kata apa? Fleksibel. Kan? Ringkas. Orang sekarang nak copek. Orang Islam kemana nak copek. Kan? Sesuai mengikut zaman. Jangan kita pundakkan dengan macam-macam fahaman. Maksud dia dengan berbagai-bagai kata. Ini tanpa kita ikat balik. Orang perlu ikut yang mana. Dan kita perlu tengok uruf semasa lah. Perlu tengok uruf semasa kita. Uruf semasa itu maksudnya apa kebiasaan umat pada ketika itu. Jangan kita melanggar uruf kerana apa? Kerana ia boleh memecah belahkan umat. Kemudian yang kedua dari segi akhlak. Dari segi akhlak ini penting. Kerana Rasulullah ajar kita menyampaikan dengan akhlak. Seperti mana dikatakan oleh Ustaz Syauqi tadi, Rasulullah dikatakan Al-Amin. Yang jujur. Jadi rebranding. Kena ada branding. Jadi da'i maksak khususnya pada hari ini perlu ada branding. Orang kata, Ustaz Izzat, Negeri Sembilan, siapa tu yang suka senyum tu? Cakap sikit senyum, cakap sikit senyum. Kalau bila mula je konten dia, mana? Selawat, nasyid. Semua orang suka, suka no. Gitu. Jadi itu dia. Jadi saya nak pusing balik kepada perbincangan kita pada hari ini. Maka akhlak ini bukan saja diuji ketika senang, tetapi ketika susah. Ada kala da'i-da'i kita di luar sana pun diuji. Jadi secara kesimpulannya, teruskan menjadi da'i maksak ini terus jadi peneraju dakwah digital. Kerana kita adalah umat dakwah dan kita perlu selari dengan masa yang kita ada sekarang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada da'i maksak daripada Negeri Sembilan. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan round yang kedua untuk rumusan untuk da'i maksak daripada maksak Kedah. Boleh tuan, bersedia? InsyaAllah. Jadi 3 minit anda bermula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 3 minit. Bila berbicara tentang da'i, ianya berkaitan dengan komunikasi. Sebab seorang da'i dia merupakan communicator, orang yang sentiasa berbicara. Jika dahulu bicaranya dengan lisan, hari ini bicaranya mungkin dengan jari. Bahkan tokoh-tokoh ulama dulu bicaranya melalui ahwal mereka sendiri. Mereka dicontohi dengan perbuatan mereka sendiri. Jadi dalam asas ini, pertama, da'i sebagai peneraju, mereka mesti cakap bikin, serupa bikin. Sebab Allah kata, lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Ini satu masalah. Yang keduanya, asasnya, iaitu bila kita berbicara, tambahan pula di media sosial, iaitu ayat ini turun kepada Bani Israel, wa iz akhazna mithaqa Bani Israel, antara 1 daripada 8 perjanjian dengan Bani Israel, iaitu waqulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia, linnas, bukan kata orang Islam saja, waqulu linnasi husna, ucapkan kepada manusia umum husna, kebaikan. Maka di kalangan mufassir disebut husna ini sama di sudut konteks ataupun di sudut konten. Konteks ini bagaimana kita berbicara, lantunan suara kita, konteks. Dan juga konten, iaitu isi kandungannya. Maka pastikan isi kandungan itu bagus dan cara penyampaian itu adalah cara yang bagus. Ada orang sampaikan bagus isi kandungan, tapi cara penyampaian orang sakit hati. Perli, kutuk. Walaupun isi kandungannya bagus, semayanglah. Oi, semayang. Kan kadang-kadang menyakitkan hati. Maka husna, konteks dan konten. Tuan-tuan, kemudian bicara lagi ialah kita bicara tentang da'i ini, iaitu akhlak seorang da'i di alam maya. Tadi saya sebut bicaranya sama dengan apa yang dilakukan. Kita bimbang hari ini nampak di media sosial bagus, tetapi di belakangnya lain pula. Tuan-tuan, dan yang berikutnya, bila mana berlaku perdebatan, lakukan dengan perbuatan billati hiya ahsan, dengan cara yang paling terbaik sekali. 3 konsep yang Allah sebut dalam ayat tadi. Bil hikmah, bijak, bukan pandai, bijak.
membaca keadaan. Yang keduanya mau'izah hasanah, nasihat yang baik, konten dia. Dan yang ketiganya, bila kita berdebat dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang paling terbaik kali. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Berikan satu tepukan yang gemuruh untuk kedua-dua finalis kita. Kerana mereka telah memberikan satu hujahan yang cukup menarik dan juga dahsyatlah bagi saya. Dan paling penting semangat itulah yang kita nak lihat. Dan insyaAllah kita telah selesai untuk round yang kedua dan berakhirlah pertandingan final Da'i untuk Festival Kesenian Islam Maksak 2026. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua orang finalis kita yang sudi menampilkan kesungguhan dan juga menampilkan persembahan yang cukup bertenaga, dan paling penting penonton pun suka. Paling penting penonton suka. Kita cakap depan tengok penonton tak suka. Allah, macam tak sedap lah. Makan Maggi tapi tak ada sup. Macam tak ada tu telur macam tu lah. Macam makan kosong. Okey, baik. Jadi untuk akhirnya pertandingan kita pada kali ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua penonton yang hadir, yang sudi meminjamkan telinga, melebarkan mata dan juga berada kekal di tempat masing-masing untuk menyaksikan daripada mula sehinggalah akhir kita punya pertandingan pada hari ini. Okey, jadi kita berikan satu tepukan yang gemuruh untuk diri sendiri. Okey. Baik. Dan kepada semua peserta,